Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kerana sudi mengunjungi siri tutorial Creative Malay. Dan saya Abang Zeb bersama anda hari ini ingin mengajar sedikit berkenaan bagaimana ingin membuat teks seperti ini, iaitu teks ala-ala Lucina dan Glassy. Okey, so caranya mudah saja. So, pertama sekali kita akan create a new file dan OK. Pertama sekali cari background yang sesuai untuk hasil kerja anda. Saya akan ambil layer yang ada dengan saya minimizekan. OK. Pertama sekali select pada tools text T dan tulis apa yang anda ingin tulis. Sebagai contoh, saya akan tulis Creative Malay. Ok, so ini nama halaman web saya, creativemalay.com. So mungkin anda boleh buat untuk laman web anda sendiri, ataupun sesuai juga untuk buat poster atau kad dan sebagainya lah. Ok, tanpa mendengar rasa, kita besarkan dulu saiznya. Ok, ini. Alright, saya rasa better kita cari font yang lebih tebal dan besar. Untuk kali ni cuba kita ambil sampel. Ok, ni Creative Malay. Okay. Perkara pertama yang anda kena buat adalah pergi kepada bahagian layer, right click pada layer Creative Malay tadi, blending option. Pada bahagian blending option default, setkan blend mode kepada multiply. Okay, anda akan dapat lihat di sini teks anda akan hilang, tapi sebenarnya dia ada kat situ. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap je dia ada. Ok, untuk setting yang lain kita biarkan. Opacity, fill opacity, channel, knockout, semua ni kita kekalkan. Pergi kepada blend and emboss di sini, tandakan di. Ok, anda boleh nampak tulisan anda timbul di belakang ni. Ok, select pada option yang ada. Pada bahagian angle di bawah shading, tukarkannya kepada 120, seperti ni. Manakala itu saja, yang lain kita kekalkan. Ok, kemudian select stroke. Ok, pastikan anda tukar saiznya kepada 1 dan opacity-nya kita buat 47% saja. Ok, manakala color-nya saya prefer hitam. Alright, so sebenarnya sudah selesai. Anda boleh nampak di sini. Tapi saya ingin tambah lagi efek lain, iaitu drop down shadow. Okay, bagi menampakkan ke 3D-annya. Okay, macam ni. Alright. Okay, dan inner shadow sedikit. Select inner shadow. So apa yang kita select adalah drop shadow, inner shadow, bevel and emboss dan juga stroke. Ok, distance-nya kita tukar kepada 8. Cup kosong, size kita tukar kepada 8 juga. Opacity kepada 75%. Ok, so kita sudah hampir siap. So satu lagi kita akan select pada pattern overlay.
Okey, anda akan dapat lihat di sini. Tukar kepada blend mode kepada overlay, pada overlay. Pattern saya recommend kita pilih pattern ni, clouds 128 by 128 pixel grayscale mode. Alright, ini tujuannya bagi menampakkan sudut-sudut yang lebih dramatik. Okay. Tapi saya nak ubah size scale nya, kita ubah kepada 200%. Okey, itu saja, 200%, opacity 100, pattern tukar kepada cloud dan klik OK. Alright, saya rasa itu saja. Dah siap lah. So anda boleh tengok di sini hasil kerjanya sudah siap, dan anda boleh nampak betapa sinarnya tulisan ni. Dan juga anda juga boleh ubah background ni dengan menambah sedikit efek pada filter seperti apa yang saya buat sekarang. Maybe Gaussian blur. Ok, so lebih nampaklah glasinya. Ok, saya rasa terima kasih sekali lagi kepada anda yang menonton tutorial ni. Dan jangan lupa untuk datang kembali dan periksa sama ada tutorial baru lagi di Creative Malay ataupun di channel YouTube saya, Clever TV. Ok, semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.